Okey, soalan pertama. Soalan pertama, Haji. Okey. Apakah prosedur yang perlu diikuti jika berlaku kecemasan di sekolah? Kecemasan yang macam mana tu? Contoh macam kebakaran ke? Kebakaran ni biasanya kita akan secepat mungkin lah kita akan telefon bomba dan cuba padam api kalau mampu. Kalau tak mampu memang tak boleh buat apa lah, sebab benda ni main api kan. So prosedur tu lah, dan cuba clearkan bangunan, keselamatan lah, murid-murid apa semua. Itu yang patut kami buat lah. Okey, kalau prosedur untuk rondaan pula? Rondaan biasanya setiap 2 jam kami akan beronda, blocking. Pastikan tiada apa-apa yang mencurigakan lah. Macam pecah ni pagar ada rosak ke apa, itu kami akan laporan kepada administran. Itu memang prosedur kami lah. Lepas tu pelawat, macam contoh kata pelawat datang, so kita akan pastikan pelawat tu tujuan dia datang. So setiap urusan jabat, sebelum jumpa cikgu ke apa ke, dia kena lapor kat pejabat dulu. So itu memang dia punya prosedur lah. Malam si buat Ronda Ada. setakat ni alhamdulillah tak ada jumpa apa lagi lah. Kat sini tak ada Belum, tak pernah ada lagi lah. Tapi sebelum ni ada juga dengar dia orang cakap kan. Tapi saya setakat ni alhamdulillah tak jumpa lagi lah. Kalau macam ancaman dekat sekolah ni ada pernah jadi apa-apa? Mencuri ke? Setakat Ramai ni baling tu? tak ada lah. Siapa dia dalam pekan. Balai pun dekat. So orang nak buat lebih kurang pun tak berani kan. Lagi pun sini tak sunyi. Dalam pukul 2-3 pagi pun ada kenderaan lalu. So tak ada sunyi sangat. Dan belakang pun sebelah tu quarters. Quarters kediaman orang kata kaki tangan awam lah kan. Ada cikgu apa semua ada duduk situ. So laluan sana pun sibuk. Tak ada apalah setakat ni. Nak kata ni duduk tu kedai makan. Buat bagi So tak ada lah nak kata ancaman daripada luar ni. Tak ada nak kata ni kan. Selain pada tu, biasalah. Cuma parent ketegang tu ada lah. Parent ketegang ni tak dikata apa lah. Okey, apa pandangan tuan jika apakah pandangan cadangan pakcik untuk tingkatkan keselamatan sekolah? Tingkatkan keselamatan ni masa ni tak ada apa lah. Cuma kalau boleh lah, ni pihak daripada pihak polis lah kan, kerapkan rondaan ke belakang. Pasal belakang ni jarang kereta beronda lalu. Depan ni memang selalu lah ke belakang ni jangan-jangan mereka lalu. Kerapkan rondaan tu ke belakang. So at least adalah dia punya security dia kan. Sebab ke belakang tu memang ada gelap. Lepas tu ada rumah kosong satu, hutan. So macam-macam ada. So orang nak buat apa-apa pun kita boleh ni lah kan. Kalau sekolah ni memang ada 2 pagar lah ke belakang? 3. Ada 3. Ada 3. Sini satu, ni pintu utama, pintu B, pintu A, pintu B. Dan ujung tu, kat Pra tu ada satu, pintu C. Oh, pintu C. Pintu C itu hanya untuk budak-budak Pra je. Budak-budak Pra sana. Belah sana. Sini ada Pra ada 2. Dia Pra untuk buat 4-5 sana, 6 kot sini. So budak-budak sini je keluar kot situ. Yang pra sana Semua dia orang akan keluar sini. Ke sana PPD, dia orang bangunan PPD. So dia orang tak bagi dia orang akses kat situ. Murid sekolah boleh balik ke belakang tak? Tak boleh. Murid sekolah semua keluar situ. Tapi kalau macam guide tak tahu, cikgu tak tahu, boleh ke dia orang? Tak. Sana memang cikgu Pra akan pastikan budak-budak Pra je keluar. So pukul 11.30 habis budak Pra, kami akan kunci pintu dulu. Oh, budak Pra balik awal. Budak Pra pukul 11.30 dia orang start keluar. Pukul 12 selesai. So kami akan lock pintu tu. Kalau pintu utama akan tutup ikut office hour. Ikut office hour sepatutnya. Tapi semenjak ada buat projek ni, dia lewat lah.
So apa dia kadang-kadang lori keluar masuk, dia hantar barang apa semua. So kadang-kadang pukul 8 malam baru kami dah tutup. Tapi bila pukul 5 lebih 6 kami akan tutup. So bila kenderaan nak masuk baru kami buka. Apa cabaran masa waktu dalam untuk meningkatkan keselamatan kat sekolah? Cabaran ni, keselamatan ni tak ada, takat ni tak ada masalah. Contoh macam bangkok macam keselamatan atas sekolah. Takat ni cabaran tu tak ada lah. Yang cabaran ni orang ketegak nak masuk tu ada ramai. Bergaduh lah, bergaduh lah. Bergaduh tu, lepas tu parking. Kan, kita tegur, tak guna hukum pun. Sagi dia mai double parking kat situ. Bila kita pergi tegur, kita kena marah. Macam itu saya kata kan. Dia mari parking blok pintu. Bila dah blok pintu, kita pergi tegur. Minta tolong tak pagi-pagi minta tolong ke depan sikit, cikgu nak masuk. Kita kena marah. Ada turun anak sikit diam tak boleh. Agak-agak lah kan. Dia cakap elok dah. Kita dah minta tolong. Tambah pula kita jaga dari malam sampai ke siang. So pagi sebelum handover kami yang settle dulu benda ni. So orang si malam pertama tak stres lah. So hang baca hang stres, kita stres. Dia shift 8 pagi, 8 malam. Dia 12 jam. 8 pagi, 8 malam. 8 malam, 8 pagi. So orang malam akan handover. Sebelum handover dia pastikan benda ni semua dah settle. Sebab apa? Pukul 7 suku, 7.30 budak dah settle dah sini. 7.40 ya budak dah settle dah. So orang pagi masuk, dia kira dia take over, tak ada apalah. So orang malam yang handle, yang menghadap depan ni, parent pagi-pagi. Kan dengan kita tidur tak cukup, apa semua. Hamai serang aku, silap lah. Dah lah, hang dapat jawapan dia lain lah kan. Macam orang kata lah, semakin kaya jangan semakin bodoh. Itu yang dia dapat. Lepas tu NGO ni kadang-kadang ada ya buat perangai. NGO pun ada. Dia main tanya kita macam mana nak ni prosedur lintas budak apa semua. Tu bukan tugas kami. Kalau kontrak kami tak ada terlibat jalan raya. Kami cuma jaga keselamatan. Mak bapak buat apa? Kan? Kalau anak hampa nak lintas jalan, hampa patut ambil lah. Ni duduk dalam kereta, duduk dalam aircon, suruh orang pula tolong hantar. Agak. Payah anak-anak duduk dengan parent. Itulah cabaran kami. Ibu apa? Biasa kalau orang macam ada satu kes lagi. Mai hantar anak sekolah. Perhimpunan kadang besok kalau ada, besok tak ada mungkin cuti. Hari lain tengok. Hari Khamis ni, kita sendiri tengok. Budak semua nak masuk. Parent tu dah habis kat situ. Dia sanggup berhenti berdiri kat sini. Bila anak dia tengok, anak dia lari keluar barisan mai peluk lagi. So, macam mana kami nak tegur? Dah tegur dah. Tapi tak berubah. Macam tu juga perangai. Tadi suruh ambil gambar. Ambil video, hantar BPD. Lepas ni saya nak buat macam tu. Ada arahan baru lah. Tak ada, dia bukan arahan baru. Inisiatif kami sendiri. Inisiatif lah. Bila kita tegur, kan, tak mau dengar, buat sama juga, macam tak ada apa. So kami nak rakam video tu, nak hantar BPD ya. Tengok, tanya BPD boleh ke macam ni. Terlarak lah. Kita nak tengkak dengan dia orang buat apa kan. Betul. Jadi cari musuh kan. Itu saja. Okey.